watak yang aku pergi casting tu beberapa dan aku dapat watak botak. Betul. Itu kira batu loncatan untuk aku digelar anak seni yang dikenali. Tak. Untuk casting yang kedua ni, dengan pengalaman yang baru setahun, orang cakap panggil biji benih punya pengalaman lah. First pergi casting, dapat drama, lepas tu dapat watak antara watak yang besar juga dalam Juvana tu. Memang target ini confirm dapat ni. Aku kalau pergi ni ke tak ada. Tak terfikir pun dapat. Tak dapat. Memang pergi, lepas tu pergi tu dengan jiwa, lepas tu balik dengan rasa macam ni casting. Kita tak pernah pergi casting. Jadi kita nak pergi untuk rasa pengalaman casting tu. Lepas tu dapat pula. Tak terfikir pun yang akan dapat. Ini mungkin tak ramai tahu. Memang the chosen one. Dalam ramai-ramai tu aku yang paling benak ubi Yang paling tak yang paling tak reti paling tak reti berlakon. Tak reti gugup. Macam-macam ada perasaan masa tu kan. Aku datang, aku dapat skrip dalam 2-3 line macam tu. Aku dah beratur dan sampai orang semua dah balik. Tinggal aku seorang je. Last sekali masih duduk lagi, belum sedia lagi nak casting ni. Aku nak buat macam mana ni? Betul, drama. Lepas tu ada seorang editor untuk casting. Untuk casting. So dia panggil aku masuk dalam bilik editor. Untuk dia tunjuk antara lakonan yang bagus hari ni daripada orang-orang yang hadir untuk recording lah. Bukan, ke tak? Ke dia tunjuk live? Dia tunjuk video. Macam ni komputer, dia punya komputer. Johan, kau tengok ni. Ini yang terbaik hari ni. Tapi dia tak ada full package. Perempuan lelaki yang terbaik? Lelaki lah. Casting watak-watak lelaki. Mana tahu saya try watak botak. Saya nak try ni watak botak. Itu saya tak tahu. Aku tak tahu. Tapi dia tunjuk lah seorang ni yang berlakon. Bagus lakonan dia. So aku sebenarnya tiru sebiji-sebiji lakonan budak tu. Terima kasih lah kepada si Fulan tu. Aku tak tahu nama dia apa, tapi lakonan dia memang hebat. Cuma dia tak full package. Mana tak ada rupa ke? Dia tiru sebiji lakonan dia. Aku tiru sebiji lakonan dia. Dan alhamdulillah, satu waktu tu aku dapat panggilan telefon dari Filmscape. Saya nak bagi tahu, awak dapat satu watak dalam Juvana ni, watak botak. Masa tu tak tahu lagi yang botak ni akan fenomena, tak tahu.